Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa karim wa 'azim wa tahannan wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad الفاتحة لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, saya kasihi sahabat saya pengurusi majlis dan juga imam Masjid Al-Falaih Ustaz Zuhairi, seluruh ahli kuasa pimpinan Masjid Al-Falaih ini, tak lupa pada Nazir Masjid Datuk Seri Saidana, seterusnya saudara perempuan muslimin muslimat, dan tidak kita lupakan yang kita raihkan Fadil Ustaz Abdullah Khairi yang saya dah lupa Ustaz Abdullah Khairi daripada Pulau Pinang. Jadi hari ini Pakatan Utara Pakatan Utara, sebab dua-dua dari utara. Saya dari Perlis, Ustaz Abdullah Khairi daripada Pulau Pinang. Dua-dua hari ini akan bercakap lewat utara. Orang selatan nasiblah macam mana, faham, tak faham, tak faham ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rumah Allah yang mulia. Dan ini suatu nikmat yang besar, tuan-tuan dan puan-puan. Kita duduk di tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi. Nabi kita bagi tahu, ahabbul biladi ila Allah Ta'ala masajiduha. Tempat yang paling dikasihi oleh Allah di atas muka bumi ini adalah masjid-masjid. Jadi kita hari ini sedang duduk dalam masjid, dalam rumah Allah, tempat yang paling dikasihi oleh Allah. Mudah-mudahan hari ini kita semua tidak akan pulang sebentar lagi, melainkan kita mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan kita. Moga-moga dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat sekalian, pagi ini kita duduk untuk memperingati peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj yang semua kita tahu. Biasanya nama Isra Mi'raj. Dan pagi ini tak ada pengurusi, saya dengan Ustaz Abdullah Khairi. Kami dua-dua pengurusi, kami dua-dua ahli. Sekali lagi saya akan pas mikrofon kepada Ustaz lah. Nanti dia bagi-balik lah. Dia tak nak bagi-balik, tak mau cakap terus sampai habis, tak ada masalah. Saya boleh lihat ya? Jadi program kita hari ini tak ada peraturan sangatlah. Tak ada lampu kuning, lampu merah, tak ada. Siapa kuasa nak cakap panjang di antara kami berdua, dia bebas. Di negara demokrasi boleh cakap sudah. Cuma jangan balik dendam, sudah. Nah, itulah maksudnya. Tapi di antara kami berdua ni, Ustaz lah yang paling handsome sekali. Dan orang yang paling handsome ni dia kena cakap banyak, betul nak perempuan. Orang yang tak pernah handsome ni dia kurang sikit, tak ada masalah ya. Dari puluh salah kita ni dia ada PhD ke kan? Ada PhD. Jadi ini motivator hebat. Kita sekali lagi alim, insyaAllah iman kita akan penuh dalam keadaan. Kerana muslimin muslimat sekalian, tajuk yang kita akan bincang pada pagi hari ini tajuk yang berkait dengan iman kita, yaitu peristiwa yang berlaku kepada Nabi kita yang di luar daripada jangkauan akal manusia. Isra ialah daripada Makkah ke Baitul Maqdis. Mi'raj daripada Baitul Maqdis Masjid Al-Aqsa naik sampai ke langit, naik sampai ke Sidratul Muntaha, naik sampai ke Mustawa, dan kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan daripada Makkah ke Palestin itu Nabi naik Burak. Kita semua tahu binatang yang kecil sikit daripada kuda, besar sikit daripada kandang.
Dan menurut pendapat jumhur para ulama daripada Masjid Al-Aqsa naik lagi itu, Nabi kita menaiki tangga Rabbani, menaiki tangga. Ya, ulama boleh kita baca dalam tulisan kecil Surah Al-Mi'raj ini. Tuan-tuan sekalian, pendapat yang terbanyak dari kalangan ulama kita daripada Masjid Al-Aqsa naik lagi, Nabi kita menaiki tangga Mi'raj. Dan peristiwa ini Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran hingga ada satu surah khusus yang diberi nama Surah Al-Isra. Punya besarnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini hingga dari 114 surah, tuan-tuan dan puan, ada satu surah khusus yang diberi nama Surah Al-Isra. Yang ayat pertama dalam surah ini Allah Ta'ala menyebut Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil aqsa minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Maknanya tuan-tuan, peristiwa Isra Mi'raj ini sampai kepada Al-Quran. Dan bila disebut dalam Quran, walaupun kita tak dapat nak terima dengan akal kita, maka apa-apa yang disebutkan oleh Al-Quran itu wajib kita percaya dan kita imani. Mengingkari Isra Mi'raj ini hukumnya kafir. Kita kata tak boleh dimakan, tak boleh bersuara. Perjalanan Isra Mi'raj ini langsung kalau maknanya di zaman kita ni ada lagi anak cucu cicit Abu Jahal Abu Lahab yang tak boleh terima Isra Mi'raj ini dengan akal dia. Maka kalau kita tolak Isra Mi'raj yang berlaku kepada Nabi disebabkan tak dapat diterima pada akal kita, maka itu bukan agama namanya. Kalau banyak perkara dalam agama kita di tuan-tuan dan puan yang tak masuk akal, banyak tuan-tuan sekalian. Ya. Jadi Isra Mi'raj ini sampai pada Quran. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mulakan ayat Isra Mi'raj ini dengan Subhan, Maha Suci Allah. Mulakan Subhana itu ayat yang mulakan dengan bertasbih kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu setelah Allah Ta'ala mulakan ayat Quran itu dengan bertasbih memuji Allah, Allah nak bagi tahu lepas aku bertasbih kepada diri aku sendiri, benda yang aku bagi tahu lepas daripada ini adalah benda yang aku buat dengan kekuasaan aku tanpa kelemahan keluar. Sebab itu Allah Ta'ala mulakan Isra Mi'raj dengan memuji diri kita daripada segala kelemahan dan juga yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya nak bahagian saya teman-teman, saya nak ulas ayat ini saja dalam masa lebih kurang 7 minit boleh buat ya? Kita bagi salah 70 minit insyaAllah ya. Jadi saya sebabnya lebih tinggi, kalau berdiri dia tinggi lebih dari saya. Jadi dia bilang 70 minit, saya 7 minit cukup. Dari itu saya orang Al-Falah dah jumpa tengok muka saya. Nampak muka saya ni nampak membelah kan? Nampak muka saya ni terayang kopi kan? Macam jadi dia orang tengok muka saya. Tuan-tuan, dalam masa sedikit ini saya nak sebut, bila kita baca ayat Isra Mi'raj pertama, perkataan Subhanallah yang saya sebut yang mana, bila Allah Ta'ala bertasbih memuji dirinya, maka lepas ayat tasbih itu pasti benda yang Allah Ta'ala nak bagi tahu adalah benda yang cukup hebat. Kerana Allah Ta'ala bertasbih memuji dirinya, Maha Suci diriku, zatku yang tidak ada kekurangan, yang tidak ada kelemahan. Kalau kita lemah tuan, baru 5 minit mula forum kita dah tidur kan? Nak tahan kelopak mata pun tak ada tuan-tuan sekalian. Nanti lepas setengah jam dah apa kan? Nanti lepas lagi 5-6 minit terkentut pula badan dan kentut sendiri pun tak ada nak tahan, lemah kita. Dan kalau kentut wangi tak boleh nak busuk kan? Walaupun minum air bila ada tadi botol busuk juga
lemot kita, banyak kekurangan. Yang kedua lagi pada ayat Isra ini terdapat asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hamba-Nya. Maknanya Nabi kita SAW itu dalam peristiwa Isra Mi'raj sampai naik ke langit sampai ke Sidratil Muntaha sampai dua sebelum jumpa ini tuan-tuan sekalian, dengan jasad kita, bukan dengan mimpi, bukan lembu. Ya, Nabi itu pergi dengan jasad kita dalam keadaan sedar saja, sedar. Kalau peristiwa Isra Mi'raj itu berlaku dengan mimpi, itu kita boleh mimpi, betul tak? Kan? Semalam kita mimpi apa? Kita mimpi apa? Ini mimpi apa semalam? Tetapi perkataan itu khotib nak akan kita kahwin dengan tubuh. Kan? Dan tiga. Betul lagi. Kan? Dan tiga contoh. Kenapa kami ini perkataan khotib? Kan? Qadilah cakap aku nikah tadi kau ini. Elok nak kopol saya, isteri dia, baru suruh. Tak sempat nak jawab. Angkat khotib tadi, bangun-bangun untuk tangan Allah. Sikit lagi kami ni muka boleh ini kan? Obat ini masuk ke dalam terjebak gelap rantai kan? Dengan sedap-sedap itu suami itu baru sembuh. Allah tahulah hidup saya tidak sejahtera dalam baru cicit baru rantai baru mimpi. Kalau mimpi itu perkara biasa, semua orang boleh bermimpi. Tetapi ini adalah khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa itu bercakap dengan Allah di bumi juga, di bumi. Kalau siapa pergi Mesir, tentu pernah pergi Gunung Tursina di seberang Tursina. Kan? Saat orang balik Mesir, tuan-tuan sekalian, Gunung Tursina, Lembah Badil Muqaddas, tuan-tuan sekalian, yang dalam peristiwa Isra Mi'raj dan istiqlal salat di Gunung Tursina itu. Berarti ini Wazaitun, waktu di sini satu gunung yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kali di atas Gunung Tursina itu Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa. Nabi bercakap di mana? Di bumi. Wa kallama Allah Musa taklima, dan Musa itu bercakap dengan Allah Ta'ala di mana? Di muka bumi. Tetapi Nabi kita SAW bertemu Allah, melihat Allah di langit. Lebih hebat Nabi kita SAW. Faham dalam apa? Di kemuliaan Nabi kita. Dan tidak melakukan mimpi. Nabi dengan dasar bagaimana berjalan? Dengan dasar, bukan dengan ruhnya. Melainkan kenderaan yang bernama Buraq. Buraq ini asal perkataan barqun. Barqun itu maknanya kilat. Kenderaan seekor binatang yang memang sangat lagu sekali menangkap sejauh mata memandang ke lagu. Dan perkataan abdi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Allah Ta'ala panggil Nabi kita dengan panggilan hamba. Makna Allah Ta'ala mengakui Nabi kita itu adalah hamba Allah. Tak macam kita tuan-tuan, kita mengaku kita hamba Allah. Saya hamba Allah. Tapi belum tentu Allah Ta'ala mengakui bahawa kamu betul hamba saya. Kan? Siapa yang mahu dapat wahyu kata dia dapat gelaran hamba Allah di kalangan kita. Kumpulan dia dapat wahyu. Kan? Bangsa yang paling banyak Nabi juga. Betul tak betul? Ayah bin pun kata dia Nabi, bahkan lebih dari Nabi. Di Kemesah Rasul Kahar. Kan? Kena tangkap di bulan Ramadan, di seri kembangan, kena sarapan pagi bulan Ramadan. Semayang pakaiannya, puasa pakaiannya, emosyok atau tak ada semua pakaiannya. Tapi makan tak pakaiannya. Kalau makan pakaiannya, ada apa? Sarapan paginya, ada dompok, soto, nasi lemak. Tengah hari, kena makan, semua pakaiannya tak makan. Tapi makan tak ada, tak pakaiannya. Semayangnya, puasanya, hajinya, tawafnya di Bukit Mekah, sa'inya di Batu Was. Itu ajaran Nabi Matahari. Betul tak? Nabi Matahari ini bila nanti, kalau perempuan kubur dia pasang.
oleh Allah Ta'ala kerana kesesatan yang dia bawa. Tuan-tuan tahu, menurut dia tahu, ini asap api yang datang ambil ruh kami bawa ke syurga. Ini sejarah adalah sesat ini. Dan Rasulullah dia dah buktilah, wahyu dah tak turun pada dia, turun pada anak dia, Rasulullah dunia, Rasulullah. Tidak ada wahyu lagi setelah Nabi kita Muhammad SAW diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu bila Allah Ta'ala panggil Nabi kita dengan hamba-Nya, kalau kita nak menjadi hamba kepada Allah, kita kena betul-betul tiru Nabi kita SAW. Macam mana hidup Nabi, macam mana akhlak Nabi, macam mana perangai Nabi, macam mana kehidupan Nabi, kita kena tiru 100%. Barulah kita akan diimami hamba Allah, kita akan diakui sebagai hamba Allah. Tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala takkan kita hamba-Nya, inilah kecelakaan yang besar dalam hidup. Tuan-tuan, kita ingat Quran beritahu ada manusia jadi hamba nafsu, ada manusia jadi hamba nafsu. Ya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidak ada melihat kata Allah akan dikatakan manusia itu yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ya, dalam bunuh, tuan-tuan, lebah bunuh, potong pula 18, potong jadi 18 ladang. Yang potong tu orang boleh namanya bonafit. Orang boleh, tuan-tuan yang main-main orang boleh. Kalau tuan-tuan nak try boleh cuba kan, nanti kita potong 18. Orang pilih semua baik-baik kita tak, tapi orang boleh dengan main dia bunuh, dia potong sampai tidak jadi 18 ladang. Ini nafsu, roman nafsu. Tuan-tuan, rakus dengan harta kekayaan duit ini tak cukup mesti sapu doa. Apabila nafsu menjadi Tuhan, ini akan terjadi. Tuan-tuan, ini akan terjadi. Sekarang boleh tuan-tuan musim mengenal apa cerita sikit pasal kaitan dengan nafsu. Dan beberapa orang boleh tuan-tuan, dia berbuah setahun sekali dan sebulan sekali, setahun sekali dan tempoh satu bulan kali. Kalau lebih maka adalah mukjizat yang berlaku. Ya, dalam apa ini tuan-tuan, hanya ada dia boleh itu pun kita potong sebelah selatan di sebelah saja. Hanya itu tak boleh saja yang berjadi. Tuan-tuan tahu hasil setelah 5 tahun, satu pokok paling kurang hasilnya 1,200 ringgit satu pokok. Tuan-tuan bayang nak tanam 1,000 pokok, 1.2 juta. Dengan dua imam tak ada berapa sikit tuan. Imam kalau ada kebun harum mandi sebulan sekali kita akan tahu. Dia duduk mana? Dia duduk sayang imam bila pokok-pokok harum mandi dia. Ada seorang imam tuan tahun depan, tahun depan patut umrah dengan saya. Tiba-tiba tak jadi pergi tuan. Masuk tinggal sekolah, kena serangan tu. Sebab waktu dia keluar pergi dari imam saya subuh, kebun harum mandi dia buah dia curi. Terus kena serangan tu. Betul. Oh, memang dahsyat. Baru orang beli sekarang dengan mana? Terasa saya bila tengok kuih ni tuan tahu, Masya Allah. Ya. Tetapi Allah Ta'ala panggil Nabi kita dengan kehambaan. Lain makna peristiwa Isra yang Rasul berlaku di waktu malam, bukan siang. Kenapa jadi siang, jadi malam? Orang tak tahu, orang tak nampak. Kerana peristiwa yang berlaku kepada Nabi itu akan terjadi ujian pada keimanan kita. Kita tak terima betul-betul. Tapi pada masjid, dalam masjid ada sujud, menunjukkan bahawa masjid ini adalah merupakan tempat yang paling mulia yang semoga bumi. Kita duduk dalam masjid, hati-hati. Masuk dalam masjid tuan-tuan bukan macam masuk rumah kita. Masuk masjid mesti langkah kaki kanan, ada orang kan.
Berarti dalam masjid ini terbantu dengan rahmat Allah. Nanti kita tak akan bantu melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah. Ini disebut dalam hadis maghfurah. Kita tak balik sangat kita buat. Malaikat berkata, bangunlah, dosa-dosa kamu semua diampunkan oleh Allah. Dalam rumah kita tak kita bernyanyi. Sebab rumah kita tak sama dalam masjid. Masjid tak sama macam rumah. Macam rumah kita. Ini kemuliaan masjid. Kita tengok kata-kata rumah masuk dalam masjid itu kepada Allah dengan bau pokok banyak. Ya, sampai mengganggu malaikat. Malaikat itu sakit dengan bau yang busuk. Betul sekali. Masuk masjid dengan bisingnya, dengan tak ada adabnya. Dia ingat masjid itu rumah Pak Syara ni. Pak Syara apa? Pak Syara. Masjid ini rumah Allah. Sebab nak berlaku peristiwa agung, Allah Ta'ala pilih masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan menunjukkan bahawa hubungan yang dapat di antara Makkah, tempat bermula wahyu, dengan tanah Baitul Maqdis. InsyaAllah hari 12 nak pergi Baitul Maqdis. Dia punya kempen saya tadi sampai balik hari itu. Nasib baik saya bawa ni dia kecil untuk tak. Dia punya cerita Baitul Maqdis. Tuan-tuan, saya ingat sekali 10 minit ada lagu cerita Baitul Maqdis. Tuan-tuan, saya nak cerita pun saya tak tahu. Hebat benar Baitul Maqdis ni. Kalau tidak ada kesabaran itu pun boleh tinggal. Tetapi Baitul Maqdis ni asal. Baitul Maqdis ni adalah milik Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan sekalian, suatu hari nanti kita akan kembali bersolat di dalam Masjidil Aqsa dengan aman dan tanpa halangan. Yakinlah suatu hari nanti. Sebab dah 1000 tahun kita solat dalam Masjid Al-Aqsa, tak sampai 100 tahun lagi yang kita tak boleh solat dengan aman dalam Masjid Al-Aqsa. Ingat ayat ini. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Ta'ala tegaskan di surah Mi'raj ini, kami nak tunjukkan kami sangat berkuasa. Makhluk macam kamu tak ada kuasa. Yang mampu buat macam ini, luar biasa yang macam ini, hanya Allah. Kerana dia maha mendengar lagi maha melihat. Maha mendengar lagi maha melihat ini ada kaitan dengan sebab berlaku di surah Mi'raj. Sebelum berlaku peristiwa itu, Allah Ta'ala melihat betapa orang Quraisy begitu menzalimi Nabi dan para sahabat, tekanan kepada sahabat semakin kuat, dan Allah Ta'ala tahu rintihan hati Nabi dengan kematian bapa saudaranya dan juga kematian isterinya. Maka Allah Ta'ala nak menggembirakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala menjalankan Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Bila Nabi tengok kehebatan Allah melalui Isra Mi'raj ini, maka datanglah kegembiraan dalam hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini mukadimah ya. Mungkin agak mencengungkan. Kalau bila sebut nak cerita ta'arif dan belakang peristiwa ni, tak boleh mana-mana. Tak boleh mana-mana. Tak boleh. Sebab kita sebut 5 ayat Quran. Nak tahu macam mana lagi? Kan? Tak boleh kita pada-pada ayat Quran. Tapi kita kena tahu ini latar belakang peristiwa ini adalah merupakan sepotong ayat Allah yang membawa makna yang besar dan mendalam. Jadi saya akan pasang mikrofon pada Ustaz Al-Rahman, tuan-tuan memang dia dan tunggu saya sebenarnya. Dan akhirnya saya setelah pada dia tuan-tuan nak berubah, lalu Ustaz Al-Rahman pula apa yang nak kata. Ibu semua dia nak cakap sama Zuhur, tuan-tuan sekalian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil-Islam wa ja'alna khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya kasihi pengacara majlis yang berusaha al-alamah Fadil Ustaz Haji Saidi Yahya, tuan-tuan sudah hadirin, bakal-bakal jenazah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pagi ini. Pagi ini saya dapat bersama dengan tuan-tuan
Dan apa yang Ustaz Saidi ceramah habis kemudian Nabi saya teruskan juga tuan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi dengan ayat separuh dan kita sambung. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba. Kita ni hamba. Saya betul-betul di atas, saya hamba. Nabi Muhammad hamba. Saya bawa bayi daripada Mesir. Saya ingat saya hebat. Saya pergi Mesir 2 minggu, pergi talaki dengan tenaga kita. Dengan seorang syekh nama Syekh Ibrahim. Mata dia Juni tu. Saya tengok dia pun tak selok. Dia selok sikit daripada Ustaz saya ini. Tapi buang sikit daripada saya. Saya tengok dia tak selok tuan. Jadi saya rasa aku ni hebat lah. Saya pun bagi saya pun beritahu dia. Ya akhi, ana uridu an aqra al-Quran Fatihah faqat. Cakap bahasa Arab susah. Saya ni nak baca Fatihah saja. Dia kata kat saya, Allah, sampun. Dia kata kat saya, ya akhi, laisa fi qalbika maratan. Dia kata jangan ada dalam hati kamu dua. Saya bersenyap. Aba wastakbara ya. Pertama aba, yang kedua wastakbara. Saya pun berdoa. Ini di antara sifat aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sifat syaitan. Rupanya dalam hati saya ni, saya rasa saya hebat. Dia habaq kat saya. Jangan ada dalam hati kamu dua. Aba wastakbara. Saya pun astagfirullahaladzim, aku rasa aku hebat. Rupanya aku tak hebat. Ya akhi, ma turid an a'mal, apa aku nak buat? Ya akhi, ukhruj min baiti. Kamu keluar daripada aku. Kamu lepak mohon. Aku boleh. Hello. Ukhruj min baiti. Kamu keluar daripada rumah saya. Dan lima ya Syekh, kenapa? Tak suruh pergi ambil dulu. Ya akhi, hadal waqt al-an ana sekarang fi wudu, aku ada wudu tak? La ukhruj, sila keluar. Rupanya tuan-tuan, nak halau syaitan dalam diri kita wudu. Saya rasa dalam hati saya ni, aku hebat kan? Dia tak cantik, aku rasa boleh baca Fatihah lagi sekarang. Rupanya dia beritahu kat saya, buat sifat ni, jangan aba wastakbar. Saya pun terus keluar ambil dulu, dan saya duduk di depan. Dia kata al-an dahi. Dia cakap, dia kata al-waq iqra. Sila. Saya pun baca, saya rasa saya sedap so. Saya pun baca dia kata ya akhi khata, salah. Aku baca pula. Baru nak tahu, dia kata ada lahjah Malami. Tu lahjah orang Melayu dia kata. Ikut kaedah Arab, a bukan a. Baru nak tahu dah tak betul dah. Dia kata a'udhu. Saya aku saja saya baca setengah jam. Masya Allah, dalam hati ya Allah tolong aku ingat aku hebat. Kemudian bismillah setengah jam. Kita bertarik Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Rasa sedap tak? Rupanya semua tak betul. Saya baca Fatihah saja 3 jam. Bayang tuan-tuan, 3 jam baca Fatihah. Aku baca 3 jam. Tuan-tuan tak tentu. Dah habis-habis astagfirullahaladzim. Rupanya aku rasa sombong. Rupanya dia kata ya akhi, aku boleh baca 10 qiraat. Syekh Ahmad Al-Hudi ni, muka tak cantik ni, umur 42 tahun, 10 qiraat. Aku tak ada qiraat. Dalam hati astagfirullahaladzim, itulah aku ni hamba ya. Jangan sombong. Aku hamba. Sebab itu saya nak cerita tu. Saya pernah cerita dalam YouTube. Kalau tuan-tuan tak pernah kenal muka saya, tengok dalam YouTube. Saya tahu dah tidak jangan tengok dalam YouTube. Terutama ceramah Ustaz Abdul Khair.
Sebab ceramah saya ni tuan-tuan, dia suara saya kuat. Sebab tu saya pegang mikrofon tu saya tak boleh. Sebab suara saya kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan pagi saya baca khutbah. Tuan-tuan tak boleh tidur. Saya tidur atas member tu kalau saya tengok sampai tidur. Hei! Jangan tidur! Sampai pun tak boleh tidur. Abang betul? Suara saya, sebab saya guru disiplin. Suara saya kuat, tak perlu mikrofon. Jadi tak percaya, Datuk Syed saya bagi dia baca khutbah. Saya pernah baca khutbah dekat Sungai Buloh. Kebanyakan pegawai kerajaan Dewan duduk di negeri. Semua dia. Saya kata dia nak. Saya ingat Nabi ihtamarat ainahu merah anak. Kita tengok dalam hadis 40, ihtamarat ainahu. Nabi baca khutbah merah anak. Saya bukan merah anak, saya kuatkan suara. Lepas Allah saya pun, hei! Jangan tidur! Ada seorang pakcik, dia duduk di belakang, dia duduk tidur. Dia tidur tu kan, dia bangun-bangun, dia kata apa? Wajah. Terus dia start, minta balik terus. Berdang-dang suara saya kuat tu kan. Bukan saya nak letak tu kan. Tapi itulah identiti Ustaz Allah ini. Tak percaya dan itu saya keluar bagi dia berubah. InsyaAllah saya bukan ahli politik. Saya tak suruh politik untuk hari ini. Hari ini belum tentu. Sebab tuan-tuan yang dikasih, saya hamba. Saya cerita tuan-tuan. Pernah satu ketika saya ceramah di satu klinis orang negeri Sembilan. Saya nak cerita kita hamba tuan-tuan. Buang sifat dua ini, apa was takwa. Sebab Ustaz dah cerita dah tentang Isra Mi'raj. Saya nak ambil sikit daripada pribadi hamba. Tuan-tuan macam mana? Saya ceramah dekat seorang kaya. Dia tak ada datuk, tapi dia ada 10 tu yang korek tu. Apa nama apa ni? Beko. 10 beko, 100 biji dulu. Kaya dia jutawan. Saya tanya tuan lagi, saya tak adil lagi. Aku nak bagi apa? Abang kaya abang. Ni bekerja dia ada 100 orang. Abang pergi Mekah lagi. Dia kata apa ke saya? Ustaz, belum sampai hidayah. Saya kata ni lah hidayah. Saya sampai semua ni. Ustaz, belum sampai semua Ustaz. Saya kata kenapa tak pergi abang? Dia kata tak tahu Ustaz. Maksud nak pergi tapi tak nak pergi Ustaz. Saya kata dia banyak tu lah pergi murah. Dia tak nak pergi lah. 2 minggu saya mau Pulau Pinang. Dia naik motor Harley Davidson dengan kopi Jerman tu, dengan tangan berbulu, dengan ada muka jempol belakang tu. Sampai rumah saya tuan-tuan, dia tengok muka saya. Terus dia buka topi, dia tengok, abang Ustaz dah sampai subuh. Dia kata sampai subuh macam mana? Saya nak pergi umrah ke Ustaz. Saya kata abang, saya nak tolong minggu depan. Orang nak pergi haji ke umrah ni bukan boleh esok nak pergi, hari ni baru pergi. Visa kita dah clear dah, hotel dah tumpah, kapal terbang dah tumpah. Abang tak boleh pergi dengan saya. Dia kata Ustaz, orang dah dapat hidayah nak bawa dah. Saya kata tak apa abang. Abang, saya catat satu flight, abang pergi lepas ini. Saya akan tunggu di Mekah. Abang direct daripada Kuala Lumpur, kemudian pakai kenderaan terus jumpa saya pergi ambil di Jeddah. Dia kata apa Ustaz? Yang penting Ustaz bawa saya. InsyaAllah. Dia naik tuan-tuan kapal terbang. Tapi bukan dia naik seorang lah, naik ramai lah. Dia siap pakai kenderaan, saya pergi ambil di Jeddah. Tuan-tuan hidayah milik Allah. Bila saya bawa dia, jamaah lain sedang tunggu dekat hotel. Saya pun bagi tazkirah nak bawa masuk tawaf untuk buat umrah pertama. Kami daripada Madinah, dia daripada Malaysia. Saya bagi tazkirah, saya kata tuan-tuan kita nak masuk Masjidil Haram. Tuan-tuan ingat peristiwa Isra Mi'raj ini daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nanti saya akan cerita Masjidil Aqsa satu-satu. Saya 3 kali nak tuan-tuan pergi Masjidil Aqsa dan pergi ke Nazaret tempat Nabi Yahya mandikan Nabi Isa. Dan saya dah tengok tasik berdiri, iaitu tasik Ya'juj dan Ma'juj akan minum air itu sampai sini. Tuan-tuan nak tahu cerita ni? Tunggu jangan kemana-mana. Tuan-tuan, saya pun bagi tazkirah. Saya kata Masjidil Haram sekarang berada di depan kita. Kita nak masuk Masjidil Haram. Kalau boleh buang dalam hati
kita sifat sombong. Kita hamba Allah. Yang lelaki tolong ittiba. Tentang ittiba maksudnya buka belah kanan, tutup belah kiri. Yang tadi ni saya panggil apa, tapi saya belajar, saya panggil dia Pak Long. Pak Long tu dia datang jumpa saya, Ustaz, kalau tak buka boleh tak? Saya kata kenapa tak buka? Ini sunnah Nabi. Dia buka depan saya. Dia buka-buka, ya Allah, rupanya di lengan dia ada tatu mobil besar. Ustaz jangan tanya. Saya masa muda apa orang tak buat, saya buat. Saya banyak dosa setahun. Dia orang tahu, tapi kerja dekat Sermat. Ustaz bagi tazkirah. Kadang-kadang orang masuk Masjidil Haram kerana dosa dia tak nampak kapal. Kadang-kadang sesat, kadang-kadang tak boleh keluar. Ustaz saya tak Ustaz, saya tak jangan keluar. Kalau tak nampak, kita doa banyak-banyak. Kalau sesat, kita baca 3 lagi. Tuan-tuan tak pergi Mekah kalau sesat macam mana? Hafal 3 lagi. Pergi dekat polis, beritahu kat dia kalau tak boleh cakap Arab. Ana fi dhalalin mubin. Aku sesat yang nyata. Boleh masya-Allah. Lepas tu jangan berhenti, bagi tahu dia, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Lepas tu duit tak ada, tunjuk poket. Polis. Sadaqallahu. Betul dia, ada Quran dia tak boleh. Tak buat tu lagi tidur depan mesti kita mahu. Betul tak boleh dia nak tak okey. Jadi saya tajuk di Masjidil Haram sembahyang 100,000 pahala. Di Masjid Nabawi 1,000 pahala. Masjid Aqsa 500. Di Masjidil Haram 100,000 sebab tu ada orang balik umrah, balik haji, tak sembahyang tak. Bila tanya, banyak pahala Ustaz. 100,000 jangan tajuk masuk. Dia buka tuan-tuan, di lengan dia ada tatu, semua orang tengok. Orang tengok ni gangster mana-mana. Orang Melayu ni jahat-jahat, tak ada tatu. Saya dah tanya gangster yang ada sini, ada tatu tak? Ini bukan gangster. Gangster ni kira orang hebat, dia ada tatu. Bila dia buka, semua orang tengok. Orang akan tengok ni gangster mana, dia buat tak tahu. Sampai dekat pintu masa tu Babul Aziz. Sekarang dah tak ada, tuan-tuan dah tutup. Tuan-tuan dah pergi, tuan-tuan umrah bulan 12, dibuka 2 je. Abdullah pada wakil Abdullah dengan satu lagi Babul Fatah. Yang tu je. Yang lain semua hukum. Jadi saya bawa Kiai Abdul Aziz. Saya kata okey, langkah kaki kanan, ikut saya. Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, ampun dosaku, buka pintu rahmat. Okey, langkah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Saya bawa umrah tuan-tuan, saya suruh jamaah ikut saya. Walaupun dia dah pernah pergi 10 kali. Ada orang tak nak ikut, saya kata balik. Kalau tak nak ikut, jangan ikut mutawif, pergi sendiri, saya kata. Kalau dah bayar dengan mutawif, ikut saya. Jadi saya bawa masuk tuan-tuan sampai dekat Masjidil Haram. Saya kata jamaah duduk. Pak Long ni, yang gangster ni, yang kaya ni, dia duduk, dia tak tengok Kaabah. Saya kata jamaah angkat kepala, tengok Kaabah 20 pahala. Makcik putih menawan. Betul. Perempuan putih laku cepat kahwin walaupun hidup kepek. Sebab apa? Putih kurang panas. Sebab dia memancar cahaya. Tetapi putih menggerunkan bila kita tengok putihnya kain kafan. Hitam tak cantik. Perempuan hitam lambat dapat jodoh. Betul tak? Lelaki hitam belum tentu. Baju hitam panas, duduk dekat panas, dia absorb haba. Tetapi hitam bila kita tengok mengalir air mata, menyentuh hati kita bila kita tengok hitamnya kelambu Kaabah. Saya kata jamaah angkat kepala, tengok Kaabah 20 pahala. Pak Long ni dia nak angkat, dia takut tak nampak. Yang berjalan tu dia angkat, dia buka. Ustaz nampak Ustaz. Bila nampak dia menangis. Bila dia menangis, tiba-tiba terkeluar daripada mulutnya, Ustaz ampun dosa saya Ustaz. Dia minta saya ampun dosa saya. Saya kata Pak Long, kita depan Kaabah ni minta depan Allah, minta lupa Ustaz. Ya ampun dosaku. Dia menangis. Ingat Nabi kata, ya beku menangislah
fa'in ganggu fataba. Tak boleh basah air mata yang mengalir secara paksa memadamkan hati abang kita. Dia menangis. Bila dia menangis, saya mainkan perasaan. Tuan-tuan, kita berada di depan Masjidil Haram ini. Sesungguhnya kamu dan saya berada di hadapan rumah Allah. Tuan-tuan, menangislah. Saya soal saya tuan. Bila subuh kamu menangis. Bila menangis saya main. Bila dah berisyak, dia kata jamaah sudah bangun. Bila bangun dengan mata merah, sudah habis saya kata nanti bangun. Jom kita tawaf. Saya bawa tawaf. Bila bawa tawaf, saya kata jamaah jangan baca buku. Tuan-tuan datang dengan mutawif, ikut saya. Saya kata ikut saya, jangan bercakap. Kalau bercakap, kurang pahala. Saya kata okey, ikut. Saya akan bawa. Bila bawa, saya kata pusingan pertama, ikut saya. Subhanallah. Pusingan kedua, subhanallah, alhamdulillah. Pusingan ketiga, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketujuh, astaghfirullahaladzim. Saya kata jamaah ikut saya. Saya pegang. Jamaah, okey, kita nak mula dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Subhanallah. Semua pakai ikut. Subhanallah. Subhanallah. Senang je. Bila subhanallah habis. Kemudian Rabbana. Kemudian yang kedua, subhanallah, alhamdulillah. 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 Tak boleh jalan. Jamaah ikut. Ada Arab penuh di depan. Saya pun nak hadap Arab ni. Subhanallah, alhamdulillah. Tarik. Saya hadap Arab. Tarik, bagi jalan. Jamaah belakang. Tarik. Habis awak saya kata, jamaah kenapa ikut saya? Ustaz kata suruh ikut, tu yang kami ikut. Saya kata tarik tu bagi jalan. Mana kami tahu. Nampak sangat depan saya. Jadi bila dah habis tawaf, saya bawa depan Multazam. Bang, hidayah milik Allah bang. Kita hamba bang. Jangan abang wastakbar bang. Bila duduk depan Multazam, saya kata jamaah sembahyang sunat tawaf. Bila dah habis sembahyang sunat tawaf, Pak Long di sebelah saya. Pak Long nampak Multazam, nampak Pak Long doa mustajab. Dia kata ustaz, saya nak doa apa? Saya tak tahu bahasa Arab. Tak apa, Pak Long doa Melayu. Saya Melayu pun tak tahu. Pak Long itu betul lah. Tak apa. Saya doa. Pak Long lagi. Kata tak apa ustaz. Saya doa. Dia berangkat tangan. Ustaz Ali. Ya Allah, aku pernah rogol perempuan ini ya Allah. Dia sebut nama. Ampun dosaku ya Allah. Saya amin. Aku pernah kuliah ini ya Allah. Ampun dosaku. Saya amin. Aku pernah tengok. Oh ya Allah. Kira apa yang dia sebut tak mampu kita tengok. Memang jahat semua. Habis-habis saya kata nampak Multazam. Nampak ustaz? Nak belum nak? Nak ustaz? Tu yang saya datang ustaz. Apa-apa. Jom kita sa'i dulu. Pergi sa'i tuan-tuan sampai dekat bawah. Saya kumpul jemaah. Saya mainkan perasaan. Beza tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke Indonesia, dia beri tazkirah juga. Ya bapa itu jawapan dulu ya bapa. Ya bapa kita belakang tak faham. Kepala bapa. Ni senang. Faham kan? Kalaupun bahasa utara tapi boleh faham. Saya mainkan perasaan. Angkat tangan tuan-tuan dekatkan. Pegang gunting saya kata. Pegang mereka gunting. Ketika mereka gunting, saya mainkan perasaan. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Seperti mana gugurnya rambut kami ketika kami tanah ini ya Allah. Mereka gunting, air mata mengalir. Nak cerita tak hati. Siapa pergi tawaf. Bila menangis, Balong ni menangis. Hidayah milik Allah. Saya kata tuan-tuan, Multazam saya tunggu. Sampai cepat dia dapat. Balong ni dia pergi seorang. Dia paling awal sebelah kan. Balong nampak. Multazam nampak. Balong nak peluk dah. Belum Ustaz. Tapi Balong nak peluk siapa ya? InsyaAllah ya Allah. Rupanya dia tuan-tuan gangster tuan-tuan. Boleh bagi tahu ya siapa. Tapi belum tentu siapa. Saya bawa dah sabar. InsyaAllah. Kita bawa dekat Multazam. 2 orang aja boleh masuk kan, 2 orang aja. Bukan boleh berhenti relax kan. Saya bersumpah apa-apa tu tipu tuan-tuan kan. Nak duduk sumpah pun tak sempat tuan-tuan. Nak duduk depan Multazam tu susah kan. Ni saya pergi Bangladesh penuh.
Saya nak bawa Pak Long ni, saya pun ya akhi, khalas. Rupanya Bangladesh tak faham. Saya tengok ada seorang Arab, ya akhi khalas, akhi ni bagi saya. Arab tu ingat saya Arab. Dia tengok-tengok Melayu, lagi dia belum. Pak Long tu, Ustaz, bagi saya Ustaz, depan Kaabah nak subuh juga. Dia tak maklum sabar-sabar. Lagi dia tu, astagfirullah. Tiba-tiba Arab 20 minit. Dia keluar, saya tolak maklum. Tolak tuan-tuan. Dada dia kena Kaabah, tangan dia hinggap dekat Kaabah. Dia pun, ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Dia menangis. Tiba-tiba dia senyap. Orang utama kata selok. Dia senyap. Bila senyap, kenapa dia tak doa? Kalau tak doa nanti Arab semua keluar. Saya pun bising kat telinga dia, Banu, doa supaya Allah ampun dosa isteri kita, anak kita. Ya Allah, ampun dosa isteri rumahnya. Tiba-tiba dia senyap pula. Saya bising, Banu, doa murah rezeki. Lupa Ustaz. Ya Allah, murah rezeki. Dah habis. Dia senyap pula. Kalau sudah bagi orang lain pula, saya pun tarik duduk depan Muntazam, depan makam Ibrahim. Saya tengok dia kesan air mata. Dia dapat apa rasa? Ustaz, saya tak pernah menangis semua hidup saya. Tetapi kenapa saya peluk Muntazam? Air mata mengalir Ustaz. Saya kata, Nabi pernah bersabda, menangislah, tak boleh paksa air mata yang mengalir secara paksa. Allah padam api neraka kita. Maksudnya Allah padamlah api neraka Pak Long. Allah ampun dosa Pak Long. Dia katakan, Alhamdulillah. Bukan saja Alhamdulillah tuan-tuan, dia balik pusing 180 darjah. Hidayah milik Allah. Balik jamaah tak pernah tinggal. Kan? Alhamdulillah kuliah tak pernah miss. Sembahyang berjamaah, pakai jubah, pakai salat. Satu hari saya nak baca khutbah, dia duduk sebelah kanan saya. Saya tengok dia pakai jubah. Kan? Minggu lepas balik tu, saya kata, "Hello, saya harap alhamdulillah Ustaz." Tiba-tiba dia buka dengan baju dia. Dia buka tuan-tuan dengan baju dia ni. Tatu tadi dah kata. Kulit dah tertangkap. Merah ni. Merah. Orang utama kata merah menyala. Saya tak malu. Kenapa tu? Tuan-tuan tahu dia apa? Rupa-rupanya dia doa di Mekah nak buang tadi. Dia balik kakak. Dia pasang air setrika. Dia pasang dah apa-apa panas tuan-tuan. Dia ambil air yang panas tu, dia letak tuan-tuan. Kemudian dia angkat. Keluar kulit. Tatu dah ditinggal, dah sangat. Saya kata Pak Long sanggup buat macam ni kan? Dia kata apa? 2 kalimah saya menangis depan mihrab masjid saya. Dia kata apa? Ustaz, lebih baik api setrika membakar kulit saya Ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat. Bang, hidayah pilih Allah. Sebab itu saya beritahu, wahai tuan-tuan, buang simpati. Ada wastaghfar, kita hamba. Saya tanya Syekh Arabi, ya akhi, aina takhud nak keluarkan apa wastaghfar? Dia kata, ya akhi, amallah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia kata pagi 100 kali, petang 100 kali. Saya buka tuan-tuan dalam Sahih Bukhari. Dia kata apa? Sesiapa yang membaca akan ayat ni, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah bagi 4 kelebihan. Kalau pagi dia baca 10, Allah beri dia 10 kebaikan. Kalau pagi dia baca 10, petang 10, Allah angkat 10 kejahatan. Yang kedua, Allah ampun dosa dia, seperti mana dia membebaskan, memerdekakan anak orang yang kepada hamba. Yang terakhir, Allah akan lindung dia daripada gangguan syaitan. Sebab apa? Kita dalam diri kita itu ada sifatnya. Aku bukan hamba, aku bukan. Yang Tuhan Allah. Allah itu dah sampai, dah tak ada dah. Semua dah mati. Dia akan kata, limanil mulk hadzal yaum. Siapakah Tuhan yang maha berkuasa, yang memiliki segalanya? Allah akan jawab,
tu tuan-tuan, bila kata subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, hamba di jalan pada waktu malam, satu malam saja, daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, alladzi barakna hawlahu linuriyakum min ayatina. Kita kena ingat asra. Kalau kita mengaji bahasa Arab, asra ni ialah berjalan malam. Setengah ulama tuan-tuan bila kata asra, digelarkan Bani Israel itu ambil daripada peristiwa mereka lari daripada dikejar oleh Firaun pada waktu malam. Maka dikatakan Bani Israel, kaum yang lari waktu malam. Setengah lagi pendapat ulama kata Israel itu ialah ambil nama Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam. Nabi makam apa nama Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Masjid Aqsa. Boleh. Ataupun kita serau, kemudian tutup terus. Boleh tak? Ada mayat ya? Boleh. Masjid Aqsa, saya pergi Masjid Aqsa 3 kali. Kita masuk daripada Bukit Golan. Alhamdulillah, Masjid Aqsa saya nak beritahu. Yang tuan-tuan tengok kubah kuning tu, itu ialah kawasan Masjid Aqsa. Itu ialah kubah Safra. Itulah Dom Padra. Yang kata Masjid Aqsa di depan, bukan kubah kuning tu. Itu ialah batu yang Nabi naik peristiwa Isra Mi'raj. Ada tapak kaki dari situ, dan di bawahnya ada masjid apa nama Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kalau tuan-tuan pergi Masjid Aqsa, tuan-tuan akan tengok ada satu kawasan yang dibuat pagar oleh Sultan apa nama Qaduri dia buat tu. Itu bukan Masjid Aqsa. Tuan-tuan kena jalan masuk ke dalam 700 meter. Masuk. Orang yang duduk di Ramallah tuan-tuan, orang yang duduk di Hebron, mereka ada 60 tahun tak pernah tengok Masjid Aqsa, tak pernah masuk. Tapi alhamdulillah kita rakyat Malaysia boleh masuk dalam Masjid Aqsa. Kami pergi Hebron, dia pun menangis tuan-tuan. Dia kata kamu boleh tengok Masjid Aqsa. Kami tak pernah tengok. Walaupun duduk dekat, lebih kurang dalam 10 km, tapi benar tak boleh masuk, boleh apa nama kerajaan, bukan kerajaan Israel laknatullah. Masuk tuan-tuan. Di bawah Masjid Aqsa ialah Masjid Aqsa yang asal. Masjid Aqsa yang asal, dia punya tiang dia yang dibuat oleh jin Efraim. Kosong tiang yang dibuat oleh jin. Kecuali satu jin yang tak buat. Jin apa? Oh ya, jin. Dari jin kosong. Dan di bawah tuan-tuan tiang tu, tuan-tuan akan tengok ada satu lubang sebesar ini. Lubang ini tuan-tuan akan masuk Masjid Aqsa. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah. Sembahyang Masjid Aqsa 500 pahala. Tetapi kalau tak mampu, Nabi kata hantarlah bekalan. Di antaranya minyak zaitun, mereka simpan di bawah Masjid Aqsa. Tapi tak ada dah sekarang. Masjid Aqsa ni disimpan zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Boleh menerangi selama setahun. Kalau tuan-tuan pergi, insya-Allah kita akan bawa di bulan 10. Dan tu saya bawa orang mana tu. Dan tu bawa akan pergi daripada tu. Nak bawa tuan-tuan bulan 10 kalau kita bisa kita pergi daripada atas turun ke bawah, naik balik Tel Aviv. Dan kita di Tel Aviv, kita akan tengok Nabi kata apa? La taqum sa'ah, tak berlakunya kiamat. Hatta tuqatilul muslimun al-yahud, sehingga orang Islam perang orang Yahudi. Hatta wara' al-yahud min hajar wa sadar, sehingga orang Yahudi ini bersembunyi di sebalik batu kayu. Yaqulul hajar wa sadar, batu kayu akan bercakap, hadza yahudiyyun wara'i faqtuluh. Yahudi bersembunyi di sebalik, bunuh dia. Illa sajaratul harqan, sajaratul yahud. Kita akan tengok hari ke-7 orang Yahudi baca hadis, mereka tanam pokok yang hidup Yahudi itu punya banyak di Tel Aviv. Tuan-tuan nak tahu? Bulan 10. InsyaAllah. Kita bawa insyaAllah. Dan tuan-tuan akan tengok yang kata Nabi sembahyang dengan 124,000 para Nabi. Dia ada satu mihrab dekat tepi Dom Padra. Dan insyaAllah bulan 10 nanti, 1 Muharram, orang Yahudi tawan Masjid Ibrahim, Nabi Ibrahim. Di Palestin tuan-tuan, kita boleh melawat 11 kubur dari makam para Nabi. Di antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi
Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi buat pun 11 kubur para Nabi dan makam Nabi yang kubur Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq. Nabi Ibrahim dikuasai oleh orang Yahudi. 1 Muharram orang Yahudi buka tempat tersebut selama 10 hari. Kita boleh masuk tengok kubur Nabi Ibrahim, Nabi Ayub dan Nabi Yusuf alaihissalam. Sekarang ni kalau masuk kubur Nabi Ibrahim dibuat lubang sebesar ini aja. Kita tengok di bawah Yahudi kubur lampu lilin punya tipunya kita. Sebab kubur Nabi Ibrahim ketika mana masjid Nabi Ibrahim orang Islam sembahyang subuh, Yahudi tuan-tuan terbagi pada 3. Pertama, Yahudi Ortodok yang cycle dia panjang, yang pakai topi kan. Yang Ortodok, yang tu dia tak mahu orang Islam. Yang kedua, Yahudi pertengahan, yang ni yang pakai tu, yang pakai juga kecil tu. Yang tu dia takkan tengok orang Islam, sebab dia anggap orang Islam seperti mana kambing mereka serigala. Mereka takkan tengok. Kalau selisih dia akan tengok, tak akan tengok kita. Yang ketiga, yang datang daripada luar, nama Zionis. Yang inilah yang bunuh umat Islam ketika sembahyang di masjid Ibrahim, Nabi Ibrahim. Mereka sembahyang subuh, dia masuk dengan M60, dia tembak semua mati ketika sujud. Kemudian Yahudi tuan-tuan tawan masjid tersebut 6 bulan. Kubur Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, Nabi Yusuf dikuasai oleh Yahudi. Tapi insyaAllah kita boleh masuk 1 Muharram 10 hari. Nabi Daud dikuasai juga oleh orang Yahudi, tapi dia bagi kepala untuk orang Islam, tengah Yahudi, tapi untuk orang Kristian kita boleh masuk. Saya bawa jamaah saya masuk tu, takbir. Tiba-tiba Yahudi Israel Palestin, ya akhi, kita di mana? Uskut. Kita di mana? Potong kepala. Saya minta takbir. Jamaah saya kata, ustaz, takbir apa? Saya takut apa? Mati syahid. Syahid juga ustaz. Anak bini siapa nak jaga? Saya tak apa, anak pun jaga, bini saya. Bapak baca-baca itu kan. Kami doa, saya doa dekat kubur Nabi Daud. Ya Allah, kami berada di makam Nabi Daud ini, ya Allah. Engkau ampunkan dosa dia, ya Allah. Kau jamin dia syurga, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Menangis tuan-tuan. Termasuk seorang Palestin Arab menangis. Saya tanya, ya akhi, limadha tabki? Kenapa menangis? Anda faham wala la? Faham tak? Dia kata tak. Saya kata kenapa? Dia kata tidakkah Nabi bersabda, walaupun aku tak faham tapi kamu menangis, aku menangis. Tidakkah tangisan ini memandangkan dosa aku? Dia kata, tengok. Orang Arab tengok orang menangis. Kita orang Melayu, orang menangis tak menangis, kontrol. Tengok kamu Hindustan menangis, tapi berdoa depan Allah tak menangis. Tuan-tuan, kita buat menangis. Akhirnya kami bawa jamaah, kita boleh melawat tempat-tempat sejarah punya banyak di Palestin. Dan alhamdulillah tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Diberikan tuan-tuan perlindungan untuk bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah sampai Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit untuk menerima salat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dah cakap tu panjang dah, aku belum ada jemaah, ada lain masa untuk panggil lagi lah. Saya juga datang untuk boleh korang teruslah saya tak mahu. Alhamdulillah, muslim. Cuma satu dari disebut ketika kita di Baitul Maqdis ini, Ustaz Hussein disebut satu perkataan. Kita dah bawa Ustaz Hussein di free. Dalam perkataan free itu sedap sikit kan. Muslimat adalah kepada Allah sekalian. Dalam masa yang dikasih, kita nak ambil sikit lah 2-3 perkara daripada Isra dan Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam perjalanan Nabi ada 5 perkara yang bertemu Nabi. Ada 5 perkara yang kacau Nabi. Ada 5 peristiwa yang cuba untuk membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sebut tuan-tuan, 5 perkara yang menghalang perjalanan Nabi ini adalah 5 racun yang akan dihadapi oleh kita semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama, muslimin muslimat sekalian, ialah penyuh kepada agama Yahudi daripada sebelah kanan. Waktu Nabi berjalan dengan Jibril, ada satu orang yang memanggil Nabi dari sebelah kanan, "Ya Muhammad, ya Muhammad," dia panggil Nabi. Dan Nabi tak berpaling, Nabi tak layan panggil Nabi. Nabi tanya Jibril, "Wahai Jibril, siapa yang panggil aku?" Jibril kata, "Yahudi ya Rasulullah, itu adalah penyuh agama Yahudi. Kalau engkau layan panggilan itu, binasa benar." Yang kedua, tuan-tuan, penyuh agama Nasrani dari sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil Nabi, dia sebut nama Nabi. Nabi pun tanya Jibril, "Wahai Jibril, siapa yang panggil tadi? Siapa yang menyebut nama aku tadi?" Jibril kata, "Ya Rasulullah, itu menyebut kepada agama Nasrani." Tuan-tuan, hari ini kita tengok, tuan-tuan, walaupun Nabi tak layan panggilan Yahudi Nasrani, hari ini umat Nabi layan panggilan. Ya? Betul tak faedah dilalui oleh Nabi? Yang menjadi ragam yang paling bahaya kepada kita, sebab kepada agama Yahudi dan Nasrani. Hari ini ramai umat Islam yang bukan dalam negara kita, ramai yang bukan. Bawanya sahabat kita pergi berdakwah di mana, di ujung Indonesia, jauh dari Pulau Bali. Daripada asal masyarakat satu kampung yang 500 orang Islam, sekarang 3 seorang yang memelihara Nabi Muhammad Rasulullah. Dan tuan-tuan, kita kena ingat, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Wa lan tarda 'anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi dan Nasrani sekali-kali tidak akan ridha kepada kamu sehingga kamu ikut jejak langkah mereka. Allah akan hadar al-khula dinahum. Berarti baik-baik, Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kamu hingga kamu masuk agama mereka. Tak perlu masuk agama Yahudi dan Nasrani, tapi cukuplah hari ini masyarakat telah mengikut jejak langkah Yahudi dan Nasrani. Tuan-tuan, balik tengok dalam rumah tangga kita. Tak payah tengok jauh-jauh, balik tengok dalam rumah tangga kita. Ya, di dalam rumah tangga kita itu ada benda-benda yang merupakan jejak langkah ikutan Yahudi dan Nasrani. Pada pakaian, pada makan minum, pada kehidupan, dalam masalah cari nafkah, sampai lupa pada agama, lupa pada hal haram. Tak peduli persoalan hukum agama, lalu dalam rumah tangga kita, anak cucu kita yang ikut di dalam Yahudi. Jawabnya ada. Betul tak yang Nabi kata? Sebab Nabi pernah memperingatkan kita, tuan-tuan. Nabi kata, "La tattabi'una sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra rabbin la tabaqtuhu." Qalu al-yahud wal nasara ya Rasulullah. Qala faman? Atau kata Rasulullah SAW. Nabi kata, "Suatu hari nanti kamu akan tengok umat aku akan ikut jejak langkah umat ini. Suka hiburan yang melampau, lupa hati, lupa akhirat, suka bergaduh, suka bermusuh-musuhan, hasad dengki dan masalah duniawi. Ya, kegelapan dan kehebataan dunia sampai lupa kepada akhirat. Ini perangai umat ini. Ya Allah biasakan mereka. Nabi kata, umat aku akan ikut jejak langkah mereka. Seperti mana? Sehingga apabila mereka diajak untuk masuk rumah biawak sekalipun, mereka akan masuk sampai dalam rumah biawak. Sahabat kata Yahudi Nasrani ketika kamu masuk dari itu, ya Rasulullah, apa yang lagi? Siapa lagi kalau bukan Yahudi Nasrani? Tuan-tuan, kita kena pastikan tidak ada di kalangan kita yang ikut cara Yahudi Nasrani, yang ikut cara kehidupan Yahudi Nasrani, yang ikut cara pekerjaan Yahudi Nasrani. Ini yang menjadi gangguan sepanjang perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perempuan berhias menggoda Nabi, dipanggil Nabi dengan suara Masya Allah, kan? Nabi tak layak. Jadi kita siapa lagi yang panggil saya dengan suara yang begitu menggoda sekali? Jibril kata, "Ya Rasulullah, itulah dia, persona dia
keindahan dunia, kenikmatan dunia, kemewahan dunia yang mengakibatkan kalau kata ayat panggilan tadi binasa umat. Tuan-tuan, hari ini umat Islam yang diusah dalam kerana kenikmatan personal dunia. Nabi kita beritahu umat aku satu hari nanti akan berada dalam kerusakan. Mereka akan terkena penyakit yang bernama penyakit al-wahn. Para sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, penyakit apa penyakit al-wahn ini? Apa jawab Nabi kita? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan bencikan tadi. Yang keempat, lelaki tua yang mati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Iblis. Yang kelima, perempuan tua yang menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan buku dia ada perhiasan, dia pakai kalung, dia pakai rangkai, dan itu oleh amat dan bukunya. Nabi kata Jibril, siapa perempuan itu? Kata Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, inilah umurnya dunia, inilah dunia. Nak bagi tahu bahawa kita yang tipu tuan-tuan, dunia dah tua sangat. Kiamat ini adalah dunia ini, dan kita harus buat persiapan. Bila sebut persiapan ini dalam peristiwa Mi'raj ini, Nabi nampak seorang lelaki yang menyelinap di jalan-jalan di langit. Ya, ini disebut Al-Imam Al-Bazzar dalam Musnad hadis 9185. Nabi tengok seorang lelaki, Nabi tanya Jibril, An-Nabi ini Nabi yang hebat sangat. Jibril kata, bukan ya Rasulullah. Malaikat berdua. Kalau bukan Nabi, malaikat. Bukan malaikat berdua. Kalau itu siapa Jibril, saya nampak hebat. Ya, kata Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, inilah orang yang dulu di dunia ada pada 3 sifat. Ya, yang 3 sifat adalah tempat yang akan menyelamatkan kita dari 5 perkara. Yang berkata, ya, saya sekarang berkata ustazah saya tak tahu sudah duduk nanti banyak kali tapi tak istimewa ustazah hari ini kalau tak duduk dengan saya di dalam. Saya ni pakai orang boleh tahan juga, tapi terus saya juga bagi itu kan. Asal saya kadang-kadang juga orang kalau ustazah tadi saya sangat juga teruskan ustazah hari ini ada mahakah disukai teman-teman. Anak-anak yang masuk ma'akah ustazah confirm tidak akan berhenti seperti itu, tidak akan keluar lagi. Ada badminton, ada macam-macam. Tidak buat benar-benar saya berdiri nak belajar seperti itu. Sebab boleh ada benar-benar terus ini 3 benar itu tuan. Ya Allah ada beri keistimewaan pada seseorang yang Nabi tengok begitu hebat pergerakannya di langit. Dia kata, ya Rasulullah, laki-laki ini semasa hidupnya yang pertama lidahnya basah dengan zikrullah. Yang kedua, ya Rasulullah, orang ini dulu semasa hidupnya hatinya terikat dengan masjid. Yang ketiga, ya Rasulullah, orang ini dulu di dunia punya akhlak mulia yang sangat hebat di dunia. Seolah-olah ya tuan-tuan, kata ulama, 3 perkara yang akan menyelamatkan kita dari 5 kita akan selamat daripada ujian. 5 ujian. Pertama, dengan membasuhkan lidah dengan zikr. Selalu dalam zikrullah. Kita duduk dalam majlis, kita tahu lidah tak basah dengan zikrullah, tapi kita senang duduk dalam majlis zikir. Ini majlis zikir tu tak? Walaupun kita tak sebut subhanallah, tapi kita diberi pahala majlis zikir. 2 jam kita duduk, 2 jam dapat pahala zikir. Tapi kita tak zikir pun dapat pahala zikir. Nah, tu iman. Kopi nak beriman. Tak. Siapa nak beriman, siapa nak beriman. Ini tu iman. Duduk dalam majlis zikir dapat pahala zikir. Yang kedua, kalau kita nak selamat dari 5 bulan
kita kena jadikan masjid rumah pertama kita. Tahu tak? Rumah mana? Rumah pertama. Datang daripada pagi tadi pukul 8 datang, pukul 12 dua balik lagi. Duduk tengok jam bila ustaz-ustaz ni nak pergi. Tenang duduk dalam masjid. Orang yang duduk dalam masjid ni, kata para ulama, orang mukmin duduk dalam masjid seperti ikan duduk dalam air. Orang munafik duduk dalam masjid seperti burung yang dikurung dalam sangkar. Kan? Tuan-tuan pandang, kami pun pandang. Masjid bawa nak ekor kan? Bawa nak ekor, 300,000 katanya. Nak ekor, tengoklah masjid nanti pun ada ekor lebar. Dewan Usaha Khairi pun ada ekor. Takkan masjid Al-Falah tak ekor? Aduh, agak wakaf dah seorang sedikit 3,000 ya. Kan? Satu orang berapa nak 300,000? Boleh tak? Dalam peristiwa kisah Mi'raj, Nabi jumpa siapa? Nabi jumpa satu kaum yang sedang menyembah bidi-bidian. Hari ini dia tahu benih, esok dah petik hasil. Pokok ni dia raja pun saya tak tahu tuan. Kan? Hari ini tanam, besok dah boleh buat, tuai hasil. Nabi kata, Jibril, siapa mereka ni? Ada berhenti guru. Satu lagi kata ulama Ibrah daripada Isra wal Mi'raj, kita tak boleh hidup tanpa guru. Sebab Nabi walaupun Rasul walaupun kekasih Allah, Allah tak pernah Nabi dalam surah dalam Isra wal Mi'raj. Allah Ta'ala kirim Jibril teman Nabi sekaligus menjadi guru Nabi. Hidup tak guru yang jauh itu. Hidup tak guru. Siapa guru kamu? Guru saya berkata, Ustaz saya pergi, Ustaz saya pergi, Ustazah saya pergi, Ustazah saya pergi, bukan Ustazah saya pergi, dekat Dr. Didi pun saya mengaji, dekat pilot pun saya mengaji, bukan bilang agama pun saya mengaji juga. Siapa guru yang kamu betul-betul pegang sebagai guru? Semua guru saya tak mau nafsu dengan seorang-seorang guru. Yang sebenarnya tak guru. Yang sebenarnya tak guru. Kalau tidak guru, itu berbahaya. Nabi sendiri Jibril sabun. Maka kata Jibril, mereka adalah kaum yang dulu di dunia menggunakan harta dan nyawa mereka untuk pada jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas pengorbanan yang mereka telah lakukan di dunia dulu. Ya, kita dengar sikit, kita nak pasal ekor depan, kita bunuh depan. Kita nak boleh bawa ekor dah masuk hukum. Ni Datuk Nazir tak suruh saya kempen, tapi bila saya bernasihat dalam 5% dia, maka saya semua kan esok boleh bawa ekor dah masuk hukum. Mesti nak bawa jalan ni mesti kan. Malu kan? Padahal mudah lagi. Isu boleh masuk tubuh, tak boleh. Kalau nak kita tubuh kita terang, nak tubuh kita sejuk, hari ini akan benda kita buat. Orang masuk dalam masjid sedap beribadat Allah Akbar, turun sampai Sidratul Muntaha. Kan? Sedap, saya sejuk, saya sudah saya kata, ya Allah, berikanlah balasan baik kepada orang yang telah menyejukkan masjid ini. Sebagaimana doa Sayyidina Ali kepada Sayyidina Umar, orang yang mula-mula letak lampu dalam masjid Nabawi siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebelum itu dalam masjid Nabawi tak ada lampu tuan-tuan. Nabi tak letak lampu dalam masjid Madinah. Bila Nabi tak letak lampu, Sayyidina Umar meletakkan lampu. Bagi Sayyidina Umar telah buat bid'ah. Faham? Faham semua ni? Maka Sayyidina Umar telah buat betul bid'ah. Sebab Nabi tak buat, Sayyidina Umar buat. Sebab itu tak ada bid'ah yang macam itu, tak betul. Sayyidina Umar menyatakan lampu di tiap-tiap masjid. Ali berdoa, nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masjid Nabiyyin. Semoga Allah Ta'ala memberi cahaya kepada kuburnya Umar seperti mana Umar telah mencahayakan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tuan-tuan.
yang beriman seorang iblis, tertipu dengan dunia, tertipu dengan persoalan dunia, pertama kali basahkan dia dengan zikrullah. Kalau kita dah masuk ke dalam majlis zikir, untuk sekalian, kami pada majlis zikir, di mana ada ulama, pastikan di situ ada kita. Ya, yang kedua pastikan masjid rumah kita 21 dulu. Boleh ya? Dulu masjid, masjid ini kenapa tak? Budak-budak kecil itu lari dari bawah. Nanti kalau bawah dia mau dia baru. Nanti mau nak masjid. Kan? Sebab ini tempat saya siap tempat khas untuk ibu-ibu yang berwarna. Saya buat dia buat khusus. Saya tak letak kabel, saya buat tie biar betul-betul keras. Ya, kalau dia nak tempat pun dia macam mana? Tak macam pada ni, macam pada ni. Kan? Dan yang bawah masuk dalam solat, yang tak bawah, yang bawah betul. Kan? Masjid dia segala-galanya ada di masjid, tuan-tuan, tempat makan macam masjid dia ada. Tempat nak rehat, tempat nak rekreasi, tempat nak apa, tempat wuduk ada. Ada kadang-kadang dekat dengan rumah kanan yang rumah kain, situ tempat wuduk. Dua. Yang ketiga, tuan-tuan laki-laki kita tadi dari Rasulullah, dia di dunia dulu adalah orang yang sangat berakhlak mulia, zahir dan batin. Mulut dia tak boleh tinggi orang, hati yang ikhlas tak ada dia, tak ada sombong, tak ada sum'ah, tak ada. Akhlak mulia itu menyebabkan dia mendapat kemuliaan di hari akhir, di hari akhir. Tuan-tuan, akhir saya nak pesankan tahu apa yang telah Nabi pesan pada seorang sahabat. Bila pada sahabat kita menjumpa Nabi, kerana sahabat yang harus tuan-tuan hakikatnya apa? Hakikatnya adalah iman. Dan hakikatnya adalah iman. Imanlah yang akan menyelamatkan kita di akhir zaman. Yang Nabi kata petang beriman, pagi jadi kafir, pagi beriman, petang jadi kafir. Mudah dan iman dicuri daripada kita. Saya tak usah dari kafir. Dan Rasulullah sahabat Nabi, dan kita ya Rasulullah, boleh tak belum pesan kepada saya satu pesan yang akan menjadi pegangan seumur hidup saya, yang saya akan selamat dengan pesanan kamu ya Rasulullah. Dan kita boleh tuan-tuan Nabi awak sahabat boleh tak? Nabi awak sahabat saja. Nabi kata qul amantu billah thumma istaqim. Yakinlah hanya kepada Allah, beriman betul-betul kepada Allah, jaga iman kepada Allah, bergantunglah kepada Allah, selalulah kita kepada Allah, kemudian istiqamahlah, konsistenlah kamu, berpegang teguhlah kamu dengan Islam dan iman ini sepanjang hidup kamu. Kamu akan selamat. Tuan-tuan, Islam harus datang setahu saya. Tapi kita buat pernyataan untuk kita gali menjadi Rasulullah supaya iman kita ada semakin mantap dan istiqamah kita itu insyaAllah sampai hujung usia kita. Jadi sebenarnya tuan-tuan bisa dilakukan buat kesimpulan ya dalam masa yang dikasih ada dekat Zuhur ini, insyaAllah saya akan kesimpulan untuk kita sama-sama bawa balik kesimpulan dan sebutkan kepada kita pada tengah ini. Silakan. Terima kasih Ustaz Syahid. Boleh tuan-tuan? Terima kasih. Ya. Saya kedua, macam mana pun saya kena berhenti juga. Tuan-tuan yang dikasih oleh Allah, ketika Nabi dibelah dada oleh Jibril, kemudian dicucikan hati Nabi dan tubuh Nabi dengan air Zamzam. Sebab itu air Zamzam khairul ma' fil ardi, sebaik air di muka bumi, ma' Zamzam. Sebab Nabi kata man ma' Zamzam, siapa yang air Zamzam bersyaribah dengan minum, fa'ahsan fa'aqabahu, maka baik bagi dia berdiri. Ketika kita berada di depan Masjid Haram, berdirilah. Itu lebih baik. Seperti mana apa yang diniat, dicuci, kemudian dimasukkan dua, iman wa hikmah. Sebab itu tuan-tuan, iman bukan senang. Iman yang dapat, ulama akan dapat. Iman itu tandanya iqrar bil lisan. Orang itu mesti iqrar bil lisan, kena mengucap. Yang kedua apa? Wa tasdiq bil qalbi. La ilaha illallah, dalam hati jadi Tuhan yang disembah oleh Allah. Wal amal bil jawarih, wal amal bil arkan,
yazidu wa yanqus, dia bertambah dan berkurang. Sebab tu orang yang dapat iman kepada Ustaz Yusaini kata, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya saja orang makmur rumah Allah di orang beriman. Dia tahu dari mana yang ada. Inilah di antara orang beriman. Orang beriman ni orang yang beriman kepada Allah, orang yang datang kepada Allah. Kemudian hari akhirat, kemudian mereka mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Yang ketiga apa? Wa lam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kecuali Allah. Ni yang datang rumah Allah ini takut dengan ini. Takut dengan manusia, takut dengan makhluk Allah. Wahai tuan-tuan yang ada di sini, kita nak tanam di masjid An-Najah Al-Falah. Al-Falah ini orang yang datang rumah Allah bukan takut dengan manusia, tapi takut dengan Allah. Kita takut dengan manusia. Sebab itu tak ada dalam hati kita iman. Sebab itu iman yazidu wa yanqus. Dia bertambah macam mana? Kita datang rumah Allah. Ya Allah, aku takut denganmu ya Allah. Aku nak mati dengan kalimahmu ya Allah. Sebab kita semua akan mati tuan-tuan. Seorang hamba Allah mati di pondok Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin, hidupnya zikrullah macam Ustaz kata. Kita pun nak macam tu tuan-tuan. Saya pun akan mati, nak mati macam tu. Ketika pagi Jumaat, dia angkat takbir, dia jatuh tuan-tuan. Isteri dia nak pegang, dia kata jangan pegang. Kalau orang pegang, dia kata aku tak nak aku mati tak ada wudu. Isteri tak pegang. Akhirnya dia mati dalam keadaan berwudu, mati nak solat subuh, dia mati pagi Jumaat. Namanya Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin. Hidup zikrullah. Sebab itu tuan-tuan, iman yazidu wa yanqus. Macam mana bertambah? Inilah kita buat program ni. Ada orang daripada pagi tadi sampai sekarang tuan-tuan duduk macam tu lah, tak bergerak, macam batu. Kalau nak kata batu nisan boleh buat, duduk tak bergerak. Inilah di antara orang beriman. Dia mengaji kita orang duduk. Tapi buat pahala sekitar dia berada duduk bawah. Dan beritahu orang duduk. Sama yang duduk bersama dekat ini, bagi angkat kaki, satu duduk angkat duduk. Lepas kita tahu apa. Tapi sama juga. Sebab apa? Iman kita barang. Kemudian dua yang terus dia akan berbuat. Macam mana kurang? Nak dengar program penceramah pun tak nak. Nak datang program usrah, apa nama kuliah pun tak nak. Itu yang terus berbuat. Sebab itu tuan-tuan, walam fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja mereka lah orang yang dapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah bukan milik ustaz, bukan milik ustaz makcik, milik Allah. Kami boleh ceramah ya. Kalau tuan-tuan tak nak terima, nak kata apa, tidak. Sebab itu saya nak bagi tuan-tuan, saya nak bagi buku ni, doa dan zikir. Tuan-tuan, saya dapat daripada Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin. Saya bawa satu batch free. Bagi dia lah bagi orang satu. Dalamnya bel saya buang. Bagi orang satu. Tak tahu cukup tak cukup. Ambillah seorang satu. Tuan-tuan tolong buka muka surat. Jangan. Muka surat 11. Bagi. Boleh tak? Cukup tak cukup? Tak ada. Dia. Bagi. Saya bawa. Tak tahu lah. Apa aku nak? Kita. Jawapan. Bagi kat dia. Buka muka surat 10. Telah mengijazah oleh Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin. Dia mati pagi Jumaat, sedang nak solat subuh dalam keadaan dulu. Kalau tak dapat, foto state. Hadiah pokok serah. Kemudian dia ijazah kepada Ustaz Haji Harun Ajak Sarang. Ingat Palestin tembak. Suara saya tak pakai mic beliau. Boleh. Nak berat. Boleh tak? Boleh. Dapat tak dapat? Foto step. Okey. Ustaz Haji Harun, ayah saya ijazahkan saya. Kita tengok. Billahi billadhi sun'ila bi jami sinillah dakhaltu fi kalimatillah wa tashaqqaqtu bi rasulillah bila wa mulkillah bila hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Ajabtu nafsi bi hijabillah wa nahmati ayatillah wa bil ayati bayyinat wa bi haqqi man yu'minu billahi wa yarmi Jibril an yamini wa Israfil min khalfi wa Mikail an yasari
وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من امامي وعصا موسى في يدي فمن رآني هابني وخاتم سليمان على لساني فمن تكلمت عليه فقهادني ونور يوسف على وجهي فمن رآني يحبني والله المستعان. Ini ayat ni namanya ayat berdinding kepada orang yang benci kat kita, tak suka kat kita, orang nak buat sihir dan sebagainya. Tuan-tuan, amallah. Selepas solat subuh, saya dapat daripada ayah saya dapat pada toko jam kosong, dia sambung-sambung tuan-tuan sampai kepada syekh yang baca ayat ni. Tuan-tuan, amallah. Kemudian tuan-tuan tengok yang ini, muka surat yang kita bagi sini, tuan-tuan tengok muka surat belum Allahumma inni, bukan. Muka surat 9. U'idu anak yang baru lahir suka menangis kena gangguan namanya Ummu Sibian. Tuan-tuan baca U'idu, tuan-tuan tambah nama anak tersebut. U'idu nama apa? Muhammad bi kalimatillahi tammah wa min kulli syaitanir hamah wa min kulli 'ainin lamah. Allah lindungkan anak-anak yang baru lahir daripada Ummu Sibian. Muka surat 9. Siapa tak nampak tunggu masa. Nampak tak? Betul amalkan. Dan insyaAllah muka surat 12. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ. Yang ini bacalah surah Al-Baqarah ayat 102 sebelum tidur. Ini gangguan sihir sampai وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Allah jauh daripada gangguan sihir. Siapa yang berniaga, siapa yang bisnes, orang Turki yang kita, insyaAllah ada pendirinya. Yang ini pula saya dapat dari Syekh Waliullah, nama Syekh Ubaidillah. Ayat yang bawah Al-Imran 83. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama fis samawati wal ardh taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Yang ini untuk lembutkan hati isteri kita, suami kita, bos kita pun boleh. Isteri tidur apa macam? Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama fis samawati wal ardh taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Tiup dekat lubang hidung dia malam. InsyaAllah. Isyarat dilarang memakan petai. Makan petai tiup-tiup dan tumbuk mati terus. USD 3, USD 8 terus terbang. InsyaAllah saya dapat daripada Waliullah Syekh Ubaidillah. Kemudian bacalah tuan-tuan yang terakhir 13 sebelum tidur 3 pul. 3 pul. Apa dia? Pul. Bukan 3 pul wallah wala falak saya benar. Bukan tiup. Tarik. InsyaAllah tuan-tuan tak akan diganggu oleh gangguan jin dan mimpi pada malam tersebut. Tak akan diganggu oleh jin kecuali suami kakak. Suami kakak akan diganggunya. Baca lah ayat Allah tu. InsyaAllah. Ni ambillah tuan-tuan. Dan insyaAllah saya rasakan itulah. Saya keluarkan ni. Saya dah bahas nanti Ustaz Husaini 7 juta. Saya baru 1.3 juta. Mahal tapi sukat. Tak pernah buat. Ada dewan sebesar ini, 4 gelanggang badminton. InsyaAllah minggu depan orang Segambut nak buat kolam renang. Ada archery, ada ping-pong, ada bola. Mahal tapi sukat. Pelajar saya hafal Quran, bersukat. Syarat dia hafal Quran. Tak hafal Quran, bukan apa, tak boleh main. Kita buang terus. Yuran 150 dah. Paling murah dalam Malaysia. Tapi alhamdulillah orang bantu banyak. Ada yang hantar beras. Saya ada 27 orang aja. Asrama tak muat. Ada yang bagi toge. Hantar toge 10 kilo. Bagi toge petang, toge malam, toge. Ustaz muka macam toge. Nampak kena orang bantu terima. Kalau nak tuan-tuan nak bantu saya, tuan-tuan tengok di belakang ni ada mahal kami. Bank Islam ataupun bank. Tuan-tuan tak tanya tanya Ustaz. Saya ada J1 PA system 80,000. Ada laser tuan-tuan. Ni kalau nyanyi Madu rasanya mengatakan cinta. Tak boleh ni. Ni laser. Ini laser apa? Tak boleh. Laser tak payah tu. Dan latih tu buat lawatan. InsyaAllah nak siap shading bulan depan. Shading yang ada ekor semua cukup. Bahan kami saya ada dewan kuli ekor. Ada laser semua cukup. Boleh duduk. Kita buatlah mungkin kawaran program semacam. No? Dan insyaAllah ini CD terbaru saya.
Tapi dia tak ada nyanyi. Ya. Dengarlah, suara ini bergema lagi. Saya boleh buat suara. Tuan-tuan pernah dengar? Sakarat! Sebuah majlis meluncur laju bila dengan bukit. Last kali, mana anakku seorang doktor? Mana anakku seorang peguam? Mana anakku seorang engineer? Dengar? Tuan-tuan tak beli. Tuan-tuan dah beli CD Nurhaliza. That's why my CD cannot be sold. Tak laku pun kan? Ini yang baru. Ada tentang Umi. Wahai ibu, engkau melahirkan aku dalam keadaan aku penata. Dengan suara itu sambil pasang malam-malam. Pukul 12 malam aku dengar. Sakarat! Ingat, kamu akan didatangi oleh 2 orang malaikat. Tuan-tuan bawa kita semua. Tengok belakang. Menggerakkan tak separuh. Boleh dapatkan abang Najib bilang insyaAllah. Di sini terbaru. Saya dengan UNIC. Tuan-tuan beli ni, tuan-tuan support mahal saya. Ataupun tuan-tuan banyak duit, transfer dah ke sini. Bantulah. Tuan-tuan tak percaya, kalau tak saya. Kami bantu saling membantu. Baru ni saya ceramah dengan Ustaz asli Bollywood. Tempat dia dapat 20 ribu. Serenyeh monok kan. Dia boleh ceramah aku dapat 10 ribu. Ini tuan-tuan, yang banyak membantu bukan orang Pulau Pinang. Yang banyak membantu bukan orang Malay. Yang banyak membantu saya dengan Ustaz Yusuf ni orang Selangor dengan orang KL. Siapa sini orang Selangor, orang KL kadang-kadang? Bagus-bagus, yang lain begitu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Surah Al-Rajim memberi banyak pengajaran. Tuan-tuan, jangan takut dengan manusia, takut dengan Allah. Allah akan bagi manusia takut dengan kita. Sekian, terima kasih kepada Saudara Nur. Terima kasih kepada Nur. InsyaAllah siapa nak pergi umrah, ada umrah apa? Pasti kadang-kadang itu ni titik saya dengan Ustaz Asli. Kami joint venture. Ada pun dengan Ustaz ni. Bulan 3 nak pergi Uzbek. Siapa nak pergi? Saya akan bulan 12 insyaAllah. Saya jadi mana saya dengan Ustaz Asli Bollywood. Kita akan buat pergi umrah Palestin. Siapa nak pergi apa ni? Mesir. Siapa nak pergi Turki. InsyaAllah bersama saya 2 rakam pantun.